Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya kembali balik. Alright, lama saya dah tak review pasal dashcam. Jadi video kali ni saya nak review sebuah dashcam daripada DJI. Okey, saya tak pilih 70 my sekarang ni sebab DJI lebih baik daripada 70 my lah. Mungkin masing-masing ada kelebihan dan kelemahan, tapi saya lebih pilih kepada DJI. Okey, model yang saya beli kali ni adalah model DJI N2 Dual. Okey, yang mana dia punya spek ni adalah video resolution dia adalah 2K 1440p Quad HD. Dia ada AI ASP Night Viz 2.0 dan seterusnya dia ada display 1.9 inci dekat dashcam tu lah. Jadi mudahlah kalau macam kita nak centerkan ataupun nak laras kedudukan dashcam tu pada kita punya skrin. Dan juga seperti yang kita ketahui, DJI dikuasai oleh super capacitor jadi tak ada masalah panas ke ataupun bateri habis ke, tak ada. Jadi itulah kelebihan DJI. Okey guys, jadi tanpa banyak masa lagi, jom kita unboxing dahulu kotak ni. Okey, saya beli siap dengan memory card 32GB daripada Lexa dia. Okay, lepas tu ada ni lah satu kotak. Jadi saya beli tak ada rear camera saya beli just depan saja. Saya akan pasang pada foto emas saya. Pemasangan ni saya akan buat simple saja buat masa ni sebab saya akan pasang, kemudian saya akan gunakan kabel terus direct pada soket 12 volt tu lah. Akan datang mungkin saya akan buat dia punya wiring. Kita akan sorok lah wire dia, ataupun saya akan gunakan hardwire kit yang mana kita just pasang pada soket yang ada dalam ada sistem potong emas tu. Okey, itu nantilah saya akan buat video. Jadi ni just simple saja. Saya nak tunjukkanlah apa yang kita dapat dan saya akan tunjukkanlah kualiti video dia macam mana. Alright, jom kita buka lagi. Okey, sebelum tu kita tengok pada kotak ni. Okey, DJI N2 Dual. Produk dashcam model DR1601-01 input 5V 2A. Okay, itu dia punya website dan juga kilang lah kilang buat dashcam ni. Ok, set satu lagi ni, tengok dia ada tulis beberapa spesifikasi lah. Ok, macam yang saya dah sebut tadi. Tapi korang tengok yang ni yang memory card tu support up to 256GB micro SD. Dan dashcam ni dia support juga 24 jam parking monitoring. Jadi korang kena dapatkan hardwire kit untuk dapatkan parking monitoring 24 jam ni. Okey, jadi apa yang kita dapat? Manual instruction. Dalam manual instruction ni ada gum double sided 3M. Lepas tu ada electrostatic sticker, ada dua keping, and then manual instruction. Okey, seterusnya kabel type A to type C. Ni panjang mungkin untuk kita tarik sampai ke dalam dashboard bawah sana, sebab tu dia panjang macam ni. Seterusnya car charger USB, ada dua port USB. Dia punya spek DC 12 hingga 12 volt 1.5A, output 5 volt 2.4A, dan air sekali dia punya dashcam lah. Alright, ok guys, jom kita tengok apa yang ada pada dashcam ni. Di depan ni, alright, ada kamera, ada tulisan DJI. Atas ni tempat kita mounting pada windscreen. So di sini ada double sided. Okey, lepas tu kita lihat ni dia punya ni boleh laras macam ni. Okey. Dan bahagian atas ni grill untuk penggunaan haba. Ini ada port USB-C. Ini speaker. Bawah ni ada mikrofon.
Ada juga grill untuk pembebasan haba. Kemudian bawah ni ada button Okey, ada 1, 2, 3, 4 button. Dan seterusnya bahagian tepi ni ada slot untuk memory card. Okey, jom kita pasang dulu memory card ni. Okey, cara nak pasang korang just tengok ada grafik dekat tepi ni. So dia macam ni lah. Just korang tekan slot in dan tekan. Dia ada macam spring, korang tekan sampai dia lock. Okey. Jadi sini kita buka stiker ni. Okay, ada tulisan DDPi. Di sini ada screen. Depan ni pun ada stiker korang kena buka, kalau tidak nanti paparan tak nampak. Buka. Okey. Okey, saya akan guna power bank kalau dekat kereta korang gunakan ni lah. Okey. Jadi saya akan guna power bank. Okey, ni dia. Recording started. English. Okay, di sini ada arrow up and down dan tick. So kita pilih language English, tekan tick. Oh ni, tekan ni, tick Okay, dia bukan touchscreen sebenarnya. Jadi untuk tick ni kau tekan button yang bulat ni. Okay, ni tarikh. Okay, tarikh. Kita kena set lah tahun 2025. 18 bulan. Okay, ni dah betul lah ni. So kita tekan tick. Okay, download app. Dia suruh scan. So saya dah download apps DDPi. Okay, macam ni. DDPi. Kemudian kita tekan plus ni disuruh please turn on the Bluetooth. Okay, on Bluetooth pada smartphone dulu. Okay, dia dapat detect tekan pair. Okay, cepat dan pantas Kalau tak silap saya 70 my dia agak susah sikit lah nak connect. Mungkin dia banyak step lah. That's why saya tak berapa berkenan dengan 70 my ni. Untuk DDPi, korang lihat tadi mudah Please click the button shown. Okay, disuruh klik button bawah ni. Okay, tutorial complete. Tutorial complete. Tekan button ni. Okay, ni dah ni kamera dia. Sebab apa ni? Aduh, dia punya kabel USB ni pendek sangat. So dia leceh lah. Okay, kita terbalikkan. Okay, macam ni. Inilah paparan dia recording emergency. Kalau berlakunya pergerakan, gegaran ke ataupun terbalik macam tadi tu, so dia akan snap foto lah ataupun video secara automatik. Okey, kita connect sekali lagi. Pair. Okay, the mobile app is request. Do you want to access? Yes. Tekan button ni, lupa pula. Okay, dah connect. Now. Okay, connect. Enter recorder. Connect. Okey, ini adalah kelebihan DDPi Untuk connect dengan apps memang mudah. Okey, dia tak serumit macam 70 my. Okey, ni nampak Okey, ni paparan. Terbalik sebab ialah kamera pun terbalik kan. So kalau kita pusingkan leceh. Okeylah. Saya off dulu.
pasal apps ni nanti saya akan ceritakanlah apa function-function yang ada, apa menu yang ada setelah kita pasang pada kereta. Okay guys, jadi ini adalah contoh-contoh footage dashcam N2 Dual ni waktu malam dan juga waktu siang. So for next video saya akan tunjukkan cara pemasangan dashcam ni pada Proton Emas saya. Okay guys, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.